Ibu bapa masih dibenar mengendalikan akaun media sosial anak berusia 16 tahun dan ke bawah dengan pemantauan sepenuhnya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, langkah itu penting bagi memastikan kanak-kanak tidak menguruskan sendiri akaun media sosial sekaligus mengelakkan diri daripada terdedah kepada ancaman tidak diingini. Datuk Fahmi siang tadi menghadiri Hari Keselamatan Internet 2026 di Tasik Titi Wangsa. Program itu menumpukan kepada usaha memperkukuh peranan ibu bapa dalam mengawal penggunaan internet anak-anak selain meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap ancaman jenayah cyber. Dalam sidang medianya, Datuk Fahmi berkata jika ibu bapa yang membuka akaun untuk anak-anak, tanggungjawab mengawasinya terletak ke atas mereka. Yang kita nak elak ialah sekiranya anak-anak sendiri yang mengawal, mengendalikan akaun itu, kita tak tahu mereka bercakap dengan siapa. Siapa yang direct message mereka. Apa yang akan jadi kepada maklumat data mereka. Sekiranya ada pihak-pihak yang tak diingini berkomunikasi dengan mereka. Ibu bapa juga diingatkan untuk tidak mendedahkan data peribadi kepada umum kerana berisiko disalahguna atau dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggungjawab termasuk pedofilia. Jelasnya, kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI kini juga boleh disalahguna penjenayah cyber termasuk pedofilia dengan menyunting kandungan untuk dijadikan bahan yang tidak baik. Justru, kerajaan sedang meneliti cadangan mengawal selia pelesenan aplikasi AI bagi mengelakkan teknologi itu disalahgunakan.